Ramai orang relax je bila kena saman. Sebab ingat boleh bayar anytime, bila-bila masa. Tapi bila nak renew road tax, baru gelabah. Sebab apa? Sangkut blacklist. Tahu tak beza saman PDRM dengan JPJ? Pertama, saman PDRM kebanyakannya adalah saman pandu lalu. Contoh, parking haram, langgar lampu merah atau guna telefon. Saman ini selalunya lah ada diskaun sampai 50 ataupun 80% kalau ada kempen. Kedua, saman JPJ. Ini lebih teknikal tentang kenderaan. Contoh, cukai jalan mati, lesen tamat tempoh atau ubah suai kereta melampau. Jadi saman JPJ ni dia keras sikit. Sebab kalau korang tak settle, nama korang terus masuk blacklist dalam sistem MySikap, maknanya tak boleh renew road tax sampai bila-bila. Dah semak saman korang bulan ni, jangan tunggu kena sekat baru nak bayar. Share video ni dulu kalau kawan korang kena penuh dengan surat cinta kat kereta ni. Korang lebih suka bayar saman ke atau tunggu diskaun?